Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, kumpulan kami akan membentangkan tugasan 4 iaitu penghasilan produk seni khot BMMB 1114. Peribahasa yang kami pilih ialah Alah Bisa Tegal Biasa. سبيل الطوع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيب القروح ويبرأ جرح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهر طريح تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش الذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الطوع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Seterusnya kita beralih kepada maksud peribahasa. Peribahasa Alah Bisa Tegal Biasa ini membawa maksud sesuatu perkara yang pada awalnya sukar akan menjadi mudah sekiranya dilakukan secara berulang kali dan berterusan. Maksudnya, apabila kita hendak pandai dalam melakukan sesuatu perkara, kita hendaklah melakukan secara istiqamah supaya kemahiran tersebut akan semakin meningkat dan akan menjadi satu kebiasaan. Contoh situasinya ialah seorang pelajar menghadapi kesukaran dalam membaca tulisan Jawi pada peringkat awal pembelajaran. Namun, setelah berlatih secara konsisten setiap hari, pelajar tersebut akhirnya menjadi mahir. Hal ini jelas menunjukkan bahawa alas bisa tegal biasa. Seterusnya, kita masuk pula kepada konsep khot kufi. Khot kufi merupakan salah satu gaya tulisan khot yang tertua dalam tradisi Islam yang bercirikan bentuk geometri dan bersegi. Sebagai contoh, tulisan khot kufi sering digunakan dalam hiasan masjid, ukiran pada dinding serta penulisan ayat-ayat Al-Quran kerana bentuknya yang tersusun dan mudah dijadikan corak hiasan. Seterusnya ialah kepentingan khot kufi. Antaranya ialah memelihara warisan seni tulisan Islam dan Melayu agar tidak hilang di telan zaman. Selain itu, khot kufi juga menerapkan nilai kesabaran dan ketekunan dalam diri individu kerana penulisannya memerlukan ketelitian yang tinggi. Sebagai contoh, seseorang perlu mengambil masa yang lama untuk memastikan setiap bentuk huruf kelihatan seimbang dan kemas. Akhir sekali, khot kufi menggabungkan unsur seni visual dengan bahasa menjadikannya bukan sahaja tulisan tetapi juga satu bentuk karya seni. Jadi untuk kelebihannya pula, iaitu dapat memelihara karya seni yang unik dan kreatif, lalu dapat sesuai diaplikasikan dalam reka bentuk digital yang moden dan berupaya untuk menarik minat generasi muda terhadap seni khot. Lalu, akhir sekali, kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, bahawa peribahasa ini menekankan kepada kepentingan usaha yang berterusan dalam mencapai kejayaan, manakala
Seni hot kopi pula berperanan dalam memartabatkan warisan budaya serta memperkayakan nilai estetika dalam penulisan Jawi. Sekian, terima kasih.